kita ambil intipati bahawa Abdul Rahman Limbong ini dan Barat ini mengatakan nak melemahkan perjuangan watan. Dia guna istilah yang tidak enak, tidak seronok. Dia dengar antaranya fanatik. Itu istilah yang selalu disebut. Yang biasa kita dengar fanatik, pemberontak, pengganas dan anti-establishment. Dan akhirnya dia menjadi seorang persona non grata. Persona non grata individu yang tidak dikehendaki di Terengganu. Bahkan bila dia kembali, dia tak ada semasa kejadian 23 Mei berlaku pertempuran di Kuala Telemong. Abdul Rahman Limbong tak ada kat Terengganu. Orang cari tak ada. Mana dia? Mana dia kan? Tak boleh disabitkan sebab dia tak ada masa tu. Ini kalau sistem perundangan ini kita sebut alibi. Tak ada kawasan tu. Mana nak sabitkan dia? Tetapi kata maklumat, kata setengah orang putih tak percaya. Orang putih kata ada, baru keluar. Dia lari. Orang putih dia dah memang dia negatif. Tapi sebenarnya Haji Abdul Rahman dia berada di Patani atau di Kemaman. Dua tempat. Tidak ada penjelasan yang jelas, yang tuntas berkaitan keberadaan Haji Abdul Rahman Limbong sama ada di Kemaman atau di Patani. Bila dia balik, ini hebat ni. Kalau dia nak lari, dia sudah berada di luar. Tu dia boleh lari. Ke mana dia boleh lari? Ke Anambas, Natuna, Laut Cina Selatan. Dia dah perahu sendiri. Tak payah pakai pasport masa tu. Tapi dia seorang yang hebat. Dia balik pada pagi sebelum Hari Raya Haji lah. Kemudian perbicaraan dia pada petang Hari Raya Haji 10 Zulhijjah tahun 28 tu petang. Dijatuhkan hukuman perbicaraan. Ini kita nak sebut bila dia balik sampai di Kuala, terus dia ke istana. Nak jumpa Sultan. Dia tak jumpa polis, tak jumpa pegawai British. Walaupun dia tahu British sedang cari dia. Tapi yang dia jumpa adalah Sultan Sulaiman. Duli yang di-Pertuan bagi negeri Terengganu ketika itu. Ini kita sebut hubungan dia dengan Sultan. Orang Melayu dengan Sultan tak dapat tidak. Ini suatu bentuk apa kita katakan orang Melayu dengan Sultan ini tidak dapat.